Assalamualaikum. Hari ni kita mari di Bukit Malipoh dah. Kita nak buat inspection untuk tanah. Ni tanah dia. Tanah lot pertanian. Kita tengok di grade lah. Pertama sekali bila jumpa owner, kita ambil grade dulu 3 muka surat. Kena wajib 3 muka surat sebab apa? Kita nak tengok dia punya status gana pertanian kodok, keluasan berapa. Lepas tu kita kena tengok dia punya individu ada berapa orang ada tu. Kalau ada seorang lagi bagus. Kalau kita tengok boleh jual ke tidak lah tanah tu. Kalau individu, gerai mukim, lepas tu gerai freehold pula, memang boleh jual lah. Naik dulu, pergi ni kehidupan. Panas ceceng pun nak terberuk. Bukan? Ite. Okey, beres. Alhamdulillah baru sampai di SL Suria di Tanah Merah. Dia kena ukur balik rumah ni, keluasan berapa sebab dia punya plan, kita tak nampak di plan dia tu. Kita tak nampak detail dia berapa keluasan-keluasan, jadi kena ukur balik sendiri lah. Jadi ini antara servis terbaik lah daripada ejen kita, Rain Legacy. Ada cik lah. Kita boleh ukur kat rumah. Ambil dinding rumah tu. Ni pula. Beres. Setengah 15.5 kali 55. Dia kira bukan salah. Mungkin nak jual mahal pun, nak buat under market value ni. Kita jual rumah ni bawah 300,000 dah. Memang special sangat-sangat. Di Taman Suria SL ni dekat dengan Bandar Tanah Merah. Lebih kurang dalam bawah 10 minit lah. Siapa lalu. Lepas ni kita akan ke viewing di Alur Pasir. Kita mari viewing. Bayar kita tengok dah diri. Tanah dia memang panjang, comel lajuk. Lebar tanah lebih kurang 60 ni. Jadi memang comel sangat lah bayar ni beli. Tengok puas hati. Tengok tanah. Tapi benar kita nak tahu mana ya. Kena ita-ita dah. Tak nampak dah. Ni rok lah aku. Gerai bangunan. Status bangunan. Gerai individu. Memang comel sangat. Hilang dah bayar kita. Tahu mana dah. Aduh, duduk saja. Kita tak boleh masuk. Rasa sungai rasa ada atas ni. Bismillah. Baik Pak. Molek hilang. Mencabar. Kata dan papi. Jadi untuk tahu lebih lanjut, nak jual tanah, nak jual rumah, boleh hubungi Arif Legacy. Arif Legacy mudah, telus, fantas.